Nak gambar profesional tapi tak ada duit nak hire fotografer? Dah cuba AI tapi hasilnya pelik, muka sangat tak real. Saya ada satu trik yang akan buatkan gambar korang nampak macam photoshoot studio tapi tanpa perlu guna kamera, tanpa perlu korang ada skill guna Photoshop. Kita akan gunakan AI je. So, kita pergi kepada step by step cara hasilkan gambar profesional AI guna muka sendiri. Senang, cepat dan hasilnya sangat-sangat power. Step yang pertama, kita kena tahu gaya gambar macam mana kita nak buat. Kita nak gambar yang berdiri, kita nak gambar yang duduk ataupun kita nak gambar yang baring, gambar yang terbang ke dan sebagainya. Jadi, dekat mana anda nak dapatkan gambar-gambar model yang posing secara profesional? So, apa kita perlu buat? Kita boleh buka Google, Pinterest ataupun Facebook. Okay, jadi macam saya join satu grup Midjourney for Business and Marketing Malaysia daripada Tuan Hazril Hafiz. Okay, jadi dalam ni apa yang kita boleh tengok, kita boleh pergi kepada bahagian media. Dari segi grup ni, admin dia dah sediakan gambar-gambar yang bersesuaian dengan usahawan, ejen dan konsultan. Boleh tengok dekat sini gambar-gambar dia. Okay, memang sangat-sangat HD. So anda boleh gunakan posing gambar ni sebagai rujukan. Mana kata contoh, anda nak hasil akhir dia macam mana? Nak hasil akhir senyum macam ni ke ataupun macam ni? Okay, ni kebanyakannya senyum. Dia contohnya berbeza sedikit. Dia ada posing tangan macam ni ataupun angle dia daripada bawah kan, angle kamera yang berbeza. Dan kita boleh tengok dekat sini banyak gila rujukan yang disediakan. Ni macam posing gambar tangan macam ni pun ada. Tapi saya tak nak ni sebab fokus saya dalam video ni saya nak tunjukkan macam mana nak tukar gambar profile yang selama ni kita letak gambar kucing kita. Kita nak letak gambar kita, muka kita menggunakan AI tanpa sebarang photoshoot. So kita pilih gambar yang sesuai untuk letak sebagai gambar profile. Okay, so kalau macam gambar ni sesuai. Okay, tapi saya tak nak. Saya nak bereksperimen dengan gambar lain. Di gambar profile biar nampak macam natural. Contoh macam ni pun boleh dengan pakai spek. Okay, tapi saya nak cari model seorang lelaki. Ataupun anda boleh menggunakan platform search engine untuk gambar seperti Google. Okay, tengok dekat Google Image, tengok dekat Pinterest dan sebagainya. Anda boleh gunakan SEO. Caranya gunakan keyword yang saya tunjukkan dekat sini. Mana-mana keyword. Anda masuk dekat Google, anda masuk dekat Pinterest dan sebagainya. Anda akan dapat rujukan dan idea-idea yang anda nak. Anda search saja dekat sini professional studio photoshoot. Okay, kita pergi dekat image. Kita tengok dekat sini macam ni ada, macam ni ada, macam ni pun ada. So katalah saya nak ambil gambar ni. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita boleh download gambar ni. Okay, so anda boleh gunakan search engine platform untuk buat carian gambar yang paling tepat dari segi posture macam mana anda nak. Professional studio photoshoot ni kita tukar professional profile picture. Contoh macam ni, kita nak posing macam ni ke, nak posing silang tangan macam ni ke, korang nak posing macam ni ke. Jadi terpulang kepada anda ikut cita rasa anda. Jadi saya dah jumpa saya punya rujukan untuk saya buat dalam video ni. Okay, next step yang kedua, kita nak gunakan ChatGPT untuk kita buat AI prompt text. Okay, tujuannya adalah kita nak minta ChatGPT ni hasilkan prompt AI dalam bentuk teks yang boleh mencipta gambar rujukan yang kita jumpa tadi. Kita nak tanya dia macam mana boleh wujudnya gambar macam ni? Apa AI prompt text yang digunakan? Okay, sekejap lagi saya akan tunjukkan contoh ni bersama-sama dengan anda. Jadi apa yang saya perlu buat? Kita pergi kepada ChatGPT. Okay, seperti biasa kita menggunakan ChatGPT dan kita minta ChatGPT untuk hasilkan prompt daripada gambar ni. Hasilkan prompt text yang digunakan untuk buat gambar ni. Jadi gambar rujukan kita dah ada prompt yang kita akan gunakan nanti. Jadi seterusnya kita nak masukkan gambar sampel muka kita. Okay, jadi sebagai contoh saya tunjukkan dekat sini, saya ambil gambar KA. Ini sebagai tujuan pembelajaran saja. Okay, jadi dekat sini kita masukkan gambar KA dan kita minta dia sama juga. Hasilkan prompt text yang digunakan untuk describe karakter muka. Karakter muka yang ada dalam gambar ini. Pastikan jelas dan terperinci. Buat dalam English, buat dalam. Okay, jadi dekat sini kita gabungkan kedua-dua prompt ni. Gabungkan kedua-dua ni supaya bahagian muka tu jadi lebih detail. Dia dah siap dia punya prompt. Tapi masalahnya prompt ni tak mention sama ada yang man ni apa dia punya skin color. African punya skin color ke, Amerika ke, Asia ke dan sebagainya. Jadi apa kita perlu buat? Kita hanya copy saja dekat sini. Lepas tu kita tambah dekat sini Malay. A stylish and confident Malay young man with a warm and friendly expression. So, jadi kita dah tambah ni and then kita minta dia buat jadi lebih ringkas supaya sesuai untuk masuk dekat AI image generator. Alright, okay.
So jadi apa yang kita ada ni adalah prompt yang terakhir. Jadi kita akan gunakan prompt ni untuk kita pergi kepada ImageFX. Pastikan anda dah sign in ImageFX anda dan terus kita letak dekat bahagian prompt ni. Okay, dia punya prompt tadi dah copy, kita paste, and then kita boleh pilih size yang kita nak. Kalau untuk profile picture, saya sarankan kita buat bentuk square saja pun dah cukup supaya senang untuk kita adjust. Okay, jadi kita tekan create. Nampak dia dah create model gambar AI. Okay, jadi dia dah create gambar model AI berdasarkan gambar rujukan ni tadi. Nampak? So jadi katalah kita nak pilih salah satu untuk jadikan gambar. Okay, so anda boleh tengok dekat sini. Kenapa saya suka menggunakan ImageFX? Sebab ImageFX ni untuk model-model Asia, model-model Malaysia, data dia banyak menyebabkan penghasilan output jawapan yang dibagi, gambar-gambar yang dibagi ni sangat-sangat high quality. Okay, so anda boleh pilih. Saya nak jadikan profile picture, saya ambil yang, saya nak ambil yang pertama ni. So kita download saja ni. Okay, bila kita dah download, and then kita nak model ni masuk muka kita. Okay, model ni kita swipe untuk masuk muka kita, untuk letak muka kita. Okay, so anda boleh buka faceswapper.ai. Okay, buka faceswapper.ai, dia akan keluar paparan macam ni. So apa yang anda perlu buat, okay, masukkan gambar dekat sini. Okay, add face image. Face image dia sebagai contoh dekat sini saya ambil gambar KA, add target image. Okay, target image tu adalah gambar model tadi. Jadi kita nak muka ni masuk kat gambar model tadi, kita tekan upload and start. So kalau anda tengok dekat sini, okay, ini gambar asal dia. Okay, ini pula gambar yang dah face swap. Nampak perbezaan sedikit lah. Jadi bagi saya okey lah. Nampaklah model muka yang kita nak tadi ataupun anda letak gambar anda, okay, nampak mirip-mirip walaupun tak sama sebab ini adalah teknologi AI. Okay, nak dapat perfect macam muka anda kan, ada jerawat kecil-kecil, ada bintik-bintik kecil-kecil dekat muka, mungkin tak boleh buat lah. Tapi inilah saya nak tunjukkan cara macam mana anda nak tukar gambar kucing di profile anda, tukar kepada gambar anda untuk lebih trusted, untuk nampak lebih profesional. Jika anda nak buat duit dengan AI dan buat duit dengan produk digital, anda boleh join Rivobit Digital Community. Info lanjut, tekan link di ruangan description ataupun scan QR code yang saya berikan ni.